stay atas lagi. Oh ni sini. Ini Teo. Okay. Bagian ada ham. Atas siap. Oh, tetap perlu di tangnya. Kenapa? Ni ada ni. Dia kan jabu pe dia waktu. Dia kaki buang. Oh. Kong. Dia kaki buang. Mudah. Okey, assalamualaikum. Kembali bertemu. Okey saya Mang Outdoor diamanahkan melalui syarikat saya HK Event yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan, turut berdaftar dengan CIDB untuk baik pulih wall ni. Kita susun dulu. Ni tahun bila wall ni saya? 96. 1996. Sebenarnya dah boleh hapus kira, tapi kita buat keputusan, berbincang, kita baiki. Sebab nak hapus kira senang je, nak dapat baru tu susah. Oktober 96. Wah ni Oktober tahun 1986, 96. Antara negeri yang awal dapat war, negeri Terengganu. Step kedua kita nak basuh dengan chemical semua panel-panel. Masih baik ada atap sikit atap untuk kita berlindung. Kita nak buka semua handhole ni, kita nak buka semua sekali handhole ni. Lepas tu kita nak tukar semua skru handhole ni. Mana-mana dah tukar lah. Semua panel dah buat turun daripada atas tu. So tinggal lagi kita nak kemaskan apa ni, clank ni. Ambil air dekat tu. Jauh juga tempat ambil air. Acul lebu gini panel speed ni. Dah salur fiber sikit pun. Lekat epoxy dia kaki. Lekat epoxy dia kaki. Mana Bodoh ni dah anda main cat fiber dia. Main cat fiber untuk dia. Oh ni bukan cat fiber Main mana ni? Dia tinggal orang ni. Oh ni penting Lah, kamu tolok beg tu lah, awak lari lah. Sekejap. Kita chemical tanah ni dulu. Dia ada udari.
belakang ni kita buang habis lumut-lumut dia. Blow ni sikit. Waterjet kita guna. Ni ada lagi saki-baki. Memang berlumut lah. Nampak tu. Lepas kita keluar, kita turunkan daripada dia punya menara tu. Bahan chemical lah enggak? Tengok tu kalau bagi mereka putih lagi. Ha. Tepi tu? Oh, ni ni. Alhamdulillah. Oh, sandok gini senang sekali tau. Nak buat kerja tu lagi jelas nampak. Balik. Mudah-mudah. Pusing mula ni. Kalau sebab kuat takut balik. Balik tau. Balik tau. Oh. Hai. Balik kan. Sejak dia dah buat ni ah. Kecuali mu pakai awak industri tu. Buat Pakai tu gandeng. Tinggi pakai tiba ha. Berarti semua. Dah betul eh. Kita tak ada orang masuk ni. Ha. Tak takut ada orang masuk. Coba mak masuk. Ya. Tak masuk dah mak. Pada belakang. Dia boleh cabut lah. Boleh cabut. Oh, cabut kau ni ah. Dia cabut kau tu, dia cabut. Aku tapuk belakang ni. Belakang takut mak masuk. Mana? Tapuk belakang Ha? Tapuk belakang takut mak masuk eh. Tiga ring bawa ah tengok pokok ada. Bawa stokol ni ya? Bawa sekarang di rumah. Dia kata ada nak ni jual, dah ada dia. Dia ke kedai. Dia cari roti-roti kedai jumpa ni. Tapi kedai roti-roti pun seperti tu je kedai yang ada. Kalau nak potong ni video dia. Ha? Nak potong ke beli pun tu kok. Nak potong belakang ni. Nak potong belakang ni nak video je video dia ni. Ha nanti. Oseh Bademang. Tu ada kuku kat je. Rasa ni tekak. Oh, bagus. Okey. Pegawai belia kita mari memantau ni. Berjalan sambil memantau ni. Ni seorang lagi. Orang lain kita dah perkenalkan. Ni saudara Sabri. Ni rakan outdoor kita. Mari melawak. Mari tengok. Okey, alhamdulillah hari ni dah kemarin dah settle dah panel. Tapi
Kita buka ni, kita buka sepasang se. Buka sepasang se. Buka satu pasang satu. Tujuan dia, kalau kita buka banyak-banyak, dia terbuka. Boleh dia lari. Dia lari kan. Jadi bila kita buka sepasang se, dia jadi tak gerak sikit dia. Okey. Kalau tu buka semua dia goyang lah. Bila buka sel pasal tu dia mesti kena. Buka semua. Ni antara yang klaim dia saya tukar semua. Lama dia pakai besi sama. Kita tukar semua klaim-klaim ni sebab ni dah barang lama dah. Tapi saya tengok klaim lama ni lagi bagus lah. Ini tadi kat ni. Kita nak betulkan ni hok sengit-sengit tu. Dia apa? Operasi utama kita sebenarnya benda ni. Kita kemaskan balik. Kita tukar baru hok karak-karak tu. Pergi bayar hok dati ni. Ha? Bayar gulung. Atas. Antara yang boleh diselamatkan. Yang boleh balik ini tebus 2 kali makan pinggang tu lah. Dua orang bahagian atas. Setakat ni rendah lagi ni. Gua tak tahu dia. Jadi mai minta tebus 2 kali makan pinggang dia lah. Ya. Rakan saya ni hari ni dia sepatutnya kena duduk di jaga ayam. Berapa kandang banyak ayam tu. Tapi oleh kerana membantu Minat kepada bantu untuk kami siapkan wall ni, dia tinggal ayam. Ayam-ayam. Bayar kali.